berapa lama nak charge kereta EV sebenarnya? Jawapan dia bergantung pada kereta yang anda charge. Antara soalan yang paling kerap saya dapat adalah, betul ke charge kereta ni sampai 8 jam? Dia ada dua cara utama untuk charge kereta. Pertama, AC charger dekat rumah. So selalunya owner EV ni bila dia charge kat rumah waktu malam, besok pagi dia bangun, kereta bateri dah full and then boleh guna macam biasa. Cara yang kedua adalah menggunakan DC charger. DC charger ni selalunya berada di tempat awam. Jadi jika kita sedang travel, kita boleh menggunakan DC charger untuk top up sedikit jumlah bateri yang kita ada. Selalunya owner EV jarang top up full menggunakan DC charger sebab ia asalkan cukup untuk sampai ke destinasi seterusnya. So kepada anda yang nak beralih kepada EV, agak-agak charge kat rumah ataupun charge kat luar yang better? Cuba drop kat komen. Yang ini macam biasa, jangan lupa drop details dekat blue form. Nanti kita set appointment untuk viewing kereta dengan test drive sekali.